pengguna-pengguna model kereta lama macam kereta Proton Wira ni, Pro 2 Kancil ataupun Proton Iswara, tak kisahlah. Yang penting model lama, korang kena dengar Abang Jubah baca soalan ni dan korang kena tengok video ni sampai habis. Soalan dia, kemalangan dan kedua-dua pihak total loss. Pihak satu lagi, yakni menang kes, nak claim guna insurans kita. Sebab kereta dia guna third party insurans. Insurans kita pula ngam-ngam nak cover total loss. Boleh tak kalau kita tak bagi claim atau macam mana ya? Dari soalan yang Abang Jubah baca ni, ada satu part yang Abang Jubah cukup tak berkenan. Dan yang Abang Jubah tak berkenan tu adalah kalau kita tak bagi claim. Kenapa tak bagi? Kita dah bersalah, jadi kita kena bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kemalangan tersebut. Sebab tu Abang Jubah selalu tekankan, bila korang memandu, pastikan korang ada polisi insurans dan juga lesen memandu. Untuk kereta yang awak langgar tu, awak tak perlu risau. Insurans awak akan tanggung sepenuhnya kos pembaikan kereta dia. Walaupun kereta dia tu insurans consider sebagai total loss. Dan untuk kereta awak pula, insurans awak sendiri memang akan tanggung juga kos perbaikan ataupun kos repair bagi kereta awak. Ya, Abang Jubah kesiankan dekat kereta yang awak langgar tu. Awak tahu tak berapa lama dia akan dapat bayaran pampasan daripada insurans awak? Sekurang-kurangnya 6 bulan ataupun setahun. Silap-silap mungkin lebih. Kalau korang nak Abang Jubah kupaskan mengenai tuntutan dia, korang komen part 2. Korang kat luar sana, terutamanya pengguna insurans Etika ataupun Takaful Malaysia, korang boleh terus datang ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Jumpa kat next video. Assalamualaikum.